Jadi alhamdulillah pihak berkuasa sana kita minta bantuan pihak berkuasa Thailand, mangsa selamat, ditinggal di tepi jalan di sebelah mana, Munduk ke mana? Munduk. Ditinggal di tepi jalan. Jadi pihak kuasa Thailand dapat selamatkan dia dan serah pada kita lah. Main suspek 2 orang ni masih dipercayai berada di Thailand. Nama dia Hamzah. Pertama sekali Hamzah Muhammad ni adalah main suspek ni. Kita dah buat wanted person pada dia dan dipercayai masih berada di Thailand. Semua ada rekod lah. Hamzah ni main suspek ni ada 10 rekod lah. Jenayah dan juga ada. Mamat pun sama oleh orang. Semua ada 2 rekod. Kalau hak penjenayah pun sama. Rekod jenayah tak sama lagi, rekod jenayah narkotik. Dalam masa yang sama kita minta bantuan pihak Interpol dan sebagainya Thailand untuk mengesat Hamzah dan juga seorang lagi ni. Muhammad Samsul Azra binti Anwar, orang panggil dia Mamat. 2 orang. Dia orang kuat dia. Dia bakar kereta dia. Gitu. Jadi untuk mengelak kita kesan dia, bila kita buat tutup tu, dia takut si Hamzah ni, nak panggil Jalanan Mejah, dia mengarahkan Mamat ni pergi bakar kereta hak dia guna untuk culik tadi. Kereta Myvi. Dan sekarang kita dah dapat balik kereta-kereta yang dah dirampas di rumah dan sebagainya, kita dah dapat semula. Dan masa pun selamat. Sekarang kereta suspek yang digunakan untuk melarikan culik daripada rumah. Sekarang kita berapa tangkapan? 5. Sekarang kita ada 5 tangkapan masih dalam reman sehingga 22 April ni. Terbantu syaitan. Motif ni hutang lah. Biasalah. Dekat kalau belah sana. Maksudnya dipercayai dadah dan parti lah. Masukkan dadah dan juga parti. Masuk parti ke Malaysia. Sindiket lah. Dan saya cakap di sindiket lah. Sindiket masuk parti. Sindiket dadah. Dia ada hutang. Bukan. Ada orang lain. Hutang tapi dia nak macam jadi macam grantor kan. Cagaran lah. Gitu. Bawa habis saudara dia lah. Saudara kepada main yang nak cari tadi tu. Dia nak dapatkan yang main hutang tu, tak dapat. Dia ambil yang baik. Ni saudara dia yang baik. Gitu. Sebagai cagaran. Dia ambil lah. Kalau mu tak bagi, gitu lah. Saudara muda dia kita ambil. Dia lah mangsa dia punya rekod yang banyak. Dalam isu dadah dan sebagainya. Jadi masih dalam siasatan lah. Lanjut. 2 mangsa tu dah. Satu je. Satu kan sebab tu petani. Yang 51. 24 rekod dia lebih banyak daripada suspek rekod dia. Mangsa 51 ada 24 rekod. Berbagai lah jenayah dan juga narkotik. Paling banyak narkotik lah.